tahu ke tak bahawa kenaikan gaji ni adalah saat ataupun momen yang paling kritikal dalam kita nak urus kewangan. Sebab apa? Sebab selalunya bila gaji naik ni, gaji ni sebenarnya dia kebanyakannya lah akan pergi kepada orang kata tempat yang sama. Kita akan buka asuran baru, kita rasa kita nak upgrade gaya hidup kita, dan kadang-kadang biasanya lah kita akan buat kita habiskan kepada perbelanjaan yang kadang-kadang kita tak perasan pun kita belanja ke mana. Akhirnya gaji memang naik, tapi simpanan kita masih berada pada tahap yang sama. Satu perkara yang saya belajar lah daripada pengalaman saya sendiri, kalaulah kata kita ni dak ikat simpanan kita daripada awal, duit kita sebenarnya dianya akan sentiasa cari jalan untuk habis. Sebab tu saya sangat-sangat sarankanlah, sempena hari gaji, sempena gaji naik ni, apa kata kalau kata kita kunci dulu, kita lock sebahagian kecil daripada gaji kita ni untuk kita buat simpanan emas. Kenapa emas, tuan-puan? Sebab emas ni dia jaga nilai duit kita daripada inflasi. Makna kata saat ni, dia akan jagalah nilai kekayaan kita tu. Emas ni, tuan-puan, merupakan salah satu daripada aset fizikal, dan ianya bukanlah sekadar angka semata-mata. Emas ni, tuan-puan, telah pun terbukti memang bernilai lah sejak lama dahulu. Dan kita kena ingat bahawa emas ini sesuai lah untuk kita jadikan simpanan untuk jangka masa panjang. Okey, kalau kata sebelum ni kita menyimpan di ASB ataupun di tabung haji, apa kata trik ni ataupun kali ni kita ubah cara kita simpan tu ke dalam bentuk emas. Kenapa emas lagi sebut? Sebab emas, tuan-puan, kenaikan tahunan harga dia sepanjang 20 tahun yang lalu melebihi 10%. Dan untuk makluman juga, untuk tahun 2005, tahun 2025 ke tahun 2026 ni, kenaikan harga emas lebih kurang 50% setahun bagi tahun 2025-2026. Jadi ambillah peluang ketika emas ni masih lagi berada, orang kata apa, masih lagi mampu milik orang kata, jomlah kita mula menabung emas daripada sekarang. Ingat, ada emas, ada duit.